Ya, mencari timba si anak dara di bawah sarang si burung tempua. Assalamualaikum, pembuka bicara isu sekolah dan masyarakat membentangkan saya. Saya Khairia binti Muhammad, bernombor matrik P157866, merupakan pelajar di PLI set 19 kohort 6. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Sayuti bin Abdul Ghani selaku pensyarah bimbingan subjek sekolah dan masyarakat, dan diberi tugasan yang pertama, tugasi individu yang mana berbentuk ulasan buku. Jadi saya memilih buku bertajuk Kepimpinan Guru Berteraskan Ta'dib, Perspektif Baharu Kepimpinan Guru Abad yang ke-21. Jadi ini adalah bukunya secara live. Right? Okey, baiklah. Buku ini dikarang oleh Ahmad Sukari Muhammad dan Muhammad Nizam Sahad, terbitan Universiti Sains Malaysia. Tahun terbitnya adalah tahun 2020. Mempunyai 136 muka surat halayan. Okey. Dan kita terus pergi kepada kandungan ulasan buku. Perkara utama yang dibagikan dalam buku ini membawa satu gagasan kepimpinan guru yang berasaskan ta'dib, iaitu konsep pendidikan yang bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi membentuk akhlak, rohani dan adab guru serta murid. Penulis membahaskan bahawa guru bukan sekadar profesional pendidikan tetapi memimpin nilai dan pembimbing jiwa selaras dengan pandangan tokoh Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Attas. Okey, konsep ini dikemukakan sebagai alternatif kepada teori kepimpinan barat yang terlalu berorientasikan prestasi dan teknikal. Jadi sejurusnya itu adalah matlamat aspek yang diketengahkan adalah kenapa matlamat aspek tersebut diketengahkan adalah kerana sistem pendidikan hari ini terlalu menekankan pencapaian akademik dan mengabaikan pembinaan nilai serta karakter pelajar dan guru. Penulis ingin mengembalikan peranan guru sebagai ejen pembentuk insan holistik, bukan sekadar penyampai silibus. Matlamat ini juga untuk menyesuaikan pendidikan dengan cabaran abad yang ke-21 seperti krisis moral, tekanan digital dan kemerosotan adab. Jadi sejauh mana hujah-hujah pengarang dalam buku ini benar-benar mantap, yang mana dari sudut istilah, dari sudut teori dan falsafah, hujah mereka sangat mantap disandarkan pada nas Al-Quran, hadis dan pandangan ilmuwan Islam. Namun dari sudut amalan dan realiti, hujah mereka kurang disokong oleh data lapangan atau kajian empirikal di sekolah. Buku ini kuat dalam wacana normatif tetapi masih lemah dari aspek pelaksanaan praktikal dalam sistem pendidikan semasa. Idea yang baru dalam buku ini sejauh mana yang memberi manfaat untuk ilmu pendidikan, bagi saya adalah sangat bermanfaat sebagai kerangka nilai dan spiritual dalam pendidikan, sesuatu yang jarang dibincangkan secara serius dalam wacana pendidikan arus perdana. Ta'dib sebagai konsep boleh menjadi asas reformasi kepimpinan pendidikan Islam menggantikan model kepimpinan sekular. Ia juga membuka ruang untuk pengkaji dan membuat dasar mempertimbangkan nilai dalam pembangunan profesional guru. Okey, last sekali adalah sejauh mana buku ini memberi perspektif baru kepada saya dalam memahami ilmu pendidikan. Okey, baiklah. Buku ini memberi saya kesedaran bahawa ilmu pendidikan tidak boleh dipisahkan daripada nilai, akhlak dan spiritual. Ia mengingatkan bahawa guru bukan sekadar pekerja pendidikan tetapi pembentuk peradaban. Saya mula melihat kepimpinan guru bukan hanya melalui KPI dan pencapaian murid,
tetapi melalui kesan jangka panjang terhadap akhlak dan khasiat pelajar. Kesimpulannya, sebagai ulasan ini, saya simpulkan bahawa buku ini menawarkan satu dimensi baru yang sangat bermakna dalam memahami kepimpinan guru, iaitu kepimpinan yang bersaksikan nilai akhlak dan rohani. Walaupun buku ini agak idealistik dan masih memerlukan sokongan data lapangan serta strategi pelaksanaan, namun ia memberi sumbangan besar dalam mensutukan semula pemikiran kita tentang tugas seorang guru. Ia juga mengajak kita bertanya kembali, adakah sistem pendidikan kita hari ini mendidik manusia atau hanya mencetak tenaga kerja? Semoga gagasan ta'dib yang diketekankan ini menjadi pemangkin kepada reformasi pendidikan yang lebih bermakna, bukan sahaja membentuk cendekiawan tetapi juga membina manusia yang berjiwa rabbani. Sekian daripada saya, itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.